Genre untuk filem The Bright rasa macam cacah marba pun ada lah, sebab banyak benda director nak masukkan dalam filem ni. Sebab kita boleh ada, yelah, Frankenstein is boleh dikatakan horror, and then kita ada musical pula dalam filem ni. Aku tak tahu macam mana dia boleh masukkan musical. Lepas tu dia boleh masukkan crime pula dalam filem ni. Banyak lagi lah, ada a few lagi genre, 2 ke 3 genre lagi. So 3 benda ni pun bagi aku dah tak okay. Dia punya musical aku macam tak okey kot untuk masukkan musical dalam filem ni. Sebab aku rasa dah boleh jadi macam Joker 2 dah filem ni tau. Dia punya musical tu, ya Allah, sebab dia kan, dia punya timeline untuk filem ni dalam tahun 1930 something kot, tak silap aku. Dia memang old school lah bila tengok dalam ni. Dia ada satu macam sebab Frankenstein ni dia suka tengok wayang tau. So dalam wayang tu pun dia tunjukkan watak Frankenstein yang dalam wayang tu, faham? Dia macam wayang tu menceritakan apa benda yang terjadi sebenarnya. So aku macam, bapak annoying ni kan, sebab dah tak ada explanation. So benda tu memang aku geram gila lah untuk filem ni. Sebab this whole story memang tak ada, dia tak banyak explanation. Sebab kau tak nampak macam mana tiba-tiba Frankenstein ni datang kan. And then dah macam mana The Bride ni, si Aida ni dia tunjuk dihidupkan macam mana. Tapi it's too simple. Dia just bawa je mayat tu ke lab, and then cocok-cocok kabel, lepas tu terus hidup tau bila kena rejat elektrik. So macam kita tengok Frankenstein, dia sambung-sambung body semua kan. So macam yang Aida ni, dia tak adalah sambung body ke apa, just cocok kabel and then just renjatan elektrik, and then perempuan tu hidup. Tu je. Dia macam simple, and then bila dia hidup balik, dah lah mayat kan, rambut serabai semua. Lepas tu bila dah lepas kena rejatan tu, rambut semua cantik je. Aku macam, bila masa dia sikat rambut. So benda-benda macam tu lah, dia continuity tu pun tak okay.